Hari ni kita pergi waterpark dengan Hafiz kan? Ya, betul. So kali ni kita buat trip berdua. So saya dan Hafiz berdua sahaja. Kita buat trip lelaki ke hari ni? Betul, kita ada lagi. Ya, kita trip anak dan bapa pergi waterpark bersama-sama. Mami tak boleh ikut sebab Mami sakit pinggang. So tadi berdua je lah. Abah tak ikut juga. Abah tak larat nak jalan. Since kita dapat kita beli yearly pass, so kita datang je. Tak buat apa-apa, buat payung. Hafiz buat botol air je. Tu je. Dan kita datang dengan motor kan. So kita buat apa hari ni? Kita Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. enjoy. Enjoy di waterpark hari ni. Yeah, enjoy dekat waterpark hari ni. Hafiz dengan dia. Ya, betul. Okay, let's go. Yes. Ini dia waterpark. Ini dia waterpark. Ya, betul. Ini dia waterpark. Kalau beli yearly pass, apa kita kena buat? Bawa kad yang kita nak masuk tu kan. So saya dengan Hafiz ada bawa 2 kad je lah. Dan kita kena redeem tiket yang pakai kat gelang tu dekat bilik yang telah disediakan. Jom saya tunjukkan. Saya kat Desara punya front office kan. So ini adalah bilik yang kita kena redeem. Kat tu, kat sini. Okay. Annual pass. Tak payah je. Wis. So kat sini dah bagi kad. Dia akan verify lah. Verify dia akan bagi 2 pass. Bilik yang disediakan mereka ni sangat sejuk. So dapat sahaja tiket yang untuk dipakaikan di pergelangan tangan. Terus pakai siap-siap dalam bilik ni supaya nanti senang untuk kita masuk tanpa melengahkan masa. Ready? Yes. Jom. Jom. So inilah dia pintu masuk utama ke dalam Desaru Adventure Waterpark. Scan saja kad annual pass tu untuk masuk ke dalam. Dah masuk. Kenapa? Selalu tak? Waterpark. Go. Dah masuk lah. Macam tu je, senang je. Nanti guna kad annual pass tu untuk scan dekat gate. Okay, kat sana je. Okay. And jom. Hari ni Johor cuti dan orang tak ramai. Kita enjoy. Let's go. Bila dah masuk dalam ni, so boleh cari tempat untuk kita letak barang-barang. Make sure tempat yang kita letak tu selamat dan perlulah dijaga sekiranya kita tak ambil loker yang disediakan. So bila pergi ke kawasan yang kanak-kanak ni, so make sure korang kena hati-hatilah and selalu awasi pergerakan kanak-kanak ataupun anak-anak kita semasa bermain. Dan untuk lagi seronok sebenarnya, pakaikan anak-anak goggle supaya mereka dapat bermain dengan lebih baik daripada orang yang tak pakai goggle. Sebab apa? Sebab goggle ni dapat menghalang air daripada masuk dalam mata kan. Ni Hafiz dah ajak-ajak ni. Jom. Lagi juga. Okey, pergi dulu. Kita nak mandi. Ya, jangan jadi pergi kau. Okey, sekarang kami berada di kawasan kanak-kanak Ahoy. Tempat ini memang terbaik untuk kanak-kanak yang suka air dan permainan. Ada banyak gelongsor kecil, macutan air dan kawasan bermain yang sangat selamat. Sesuai untuk Hafiz dan kalau untuk anak-anak anda jugalah. Okay. Di sini Hafiz paling suka gelongsor yang paling tinggi ke atas tu. Sebab dia agak mencabar. Bukan Hafiz je yang suka main ni. Abah dia pun suka juga. Salah, daddy dia. Bukan sahaja selamat, malah sangat menyeronokkan. Apa yang paling best adalah lifeguard sentiasa berjaga untuk pastikan keselamatan anak-anak kita. Kalau nak berehat, ada juga tempat duduk untuk ibu bapa sambil pantau anak-anak bermain. Macam tempat saya duduk sekarang ni. Kalau korang ada anak kecil, memang wajib singgah di key area Ahoy ni. Nampaknya Hafiz
Dah tak sabar tu nak tunggu saya datang. Dah habis main kat kanak-kanak, Hafiz. Kan? So sekarang kita nak pergi mana? Sekarang ni kita pergi tempat lain pula. Tempat lain pula? Kat sungai? River cruise ke? Yang ni kita tak main lah. Sebab Hafiz tak tempat lagi saya nak main. Ini kita runcitnya. Hello. Sini memang kita pergi kat kedai-kedai ni. Sekarang kita pergi ke Penawa River Action Factory. Let's go! Dekat Penawa River ni korang boleh menyusut. Bila sampai dekat Penawa River ni, korang boleh ambil pelampun dan terus masuk ke dalam sungai ni. So dalam sungai ni korang boleh menyelusurinya sepanjang lebih kurang 500 meter lah. Agak fun dekat sini sebab dalam sungai ni dia ada arus lah, arus akan sungai. So kalau kita tengok dekat atas tu kita akan nampak tau dia punya waterpark yang tinggi tu kan. So far saya tak pernah naik kat situ sebab
Biasanya buat Hafiz kan tak ada orang jaga, so kita orang hold lah dulu. Kita ada no pass, jangan risau, kita boleh datang bila-bila masa saja kalau nak main kan. So with that, kita enjoy lah menyusuri sungai ni. So ada banyak jugalah segi hiasan-hiasan yang letak dekat tepi tu kan. So agak menarik. Hafiz tinggal. Celebrar, me gusta mi gozar, me gusta mi perrear. ¿Por qué será que vivo con una luz que alumbra mi andar, que me hace cantar? Sé muy bien que la vida no es fácil, trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción de ser feliz sin ninguna razón. Guamas y acordeón y un buen charangón. ¿Por qué será que bailo con abandono? Siempre parezco un loco en las stories de Instagram. Así nací y así gozo mi vida. No te digo mentiras, siempre quiero pariciar. Sé muy bien que la vida no es fácil, trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción de ser feliz sin ninguna razón. Guamas y acordeón y un buen charangón. Afgan tadi. Record ready. Jadi buat. Bukan record. Record ready. Record ready. pandai dah. Gerak dua-dua depan. Straight depan, straight dua-dua. Dua depan straight. Kali sini, sini. Okey, depan-depan dua-dua. Tangan dua-dua gerak. Peace.
Habis saja main perahu tu, so Hafiz pun tengoklah peta dekat adventure Desaru Waterpark ni. Mana lagi tempat nak pergi Ya, akhirnya kita orang decide nak pergi ke pantai di Desaru Waterpark ni. So kat sini kalau korang datang lebih kurang dalam jam 2, so dia dah start ada ombak tau. So kat sini ala-ala pantai Desaru lah boleh katakan. Memang ombak pun agak kuat daripada apa yang korang nampak tu kan. Itulah gelombang ombak yang telah dilepaskan. So menarik main kat sini, tapi make sure kanak-kanak kena pakailah pelampung keselamatan tu guys, supaya diorang boleh berenang dan bermain sesuka hati. So kawasan ni agak panas lah. So kat tepi-tepi tu sebenarnya ada je dia punya apa panggil kemah-kemah untuk disewakan, tapi agak mahal lah sikit. Okay, tengok ombak dia, air jernih dan bersih, tak masin. Tu sonok budak-budak main dekat tepi pantai yang berombak ni. So enjoy guys. It was at this moment that he knew he fucked up. Okey, dah selesai untuk hari ni. Alhamdulillah. Jom kita balik. Tak. Bagi thumbs up. Thumbs up. Ini bagus. Bye. Kalau nak tengok video macam ni, so boleh subscribe, tekan loceng kat bawah untuk follow. Nanti kita upload lagi video-video menarik. Jumpa lagi. Bye bye.